Yang minat filem seram, korang memang kena tengok filem Polong ni. Jom dengar ni. Okey, untuk filem Polong ni aku tak tengok masa malam gala dia, aku tak tengok masa launching dia hari tu. Tapi aku baru je tengok Isnin lepas. Dan serius, masa aku pergi tu, hall memang pack, memang full. Okey, first thing first lah untuk storyline dia. Simple je, mantap. Secara ringkasnya lah, filem Polong ni adalah sebuah filem yang menceritakan kisah tentang Maria Hadi, lakonan Jun Lojong yang sedang dan akan menjalani hukuman mati. Dan dia ni katanya mengamalkan ilmu hitam lah. Tapi filem ni dia tak fokus pada satu watak je tau. Dia ada watak Fatimah, lakonan Mimi Lana, ada watak Mamat, ada watak Marisa. Dan filem ni dia gunakan style apa yang dipanggil? POV shift. Yang aku rasa dia buatkan filem ni jadi lebih kemas dan aku jadi senang faham apa yang cuba nak disampaikan. Lepas tu satu lagi, daripada awal keluar trailer sampailah ke malam pelancaran, sampailah dah keluar wayang sekarang. Filem ni tekankan yang filem ni adalah sebuah filem yang diinspirasikan daripada kisah benar. So, inspired dan based on adalah dua perkara yang berbeza. Korang kena faham kat situ. Dan tajuk filem ni pun Polong. So mestilah fokus utama filem ni pada hantu Polong tu. Dan kisah sebenar tu hanya dijadikan sumber inspirasi untuk background karakter-karakter yang ada dalam filem ni. Okey, sebab aku tengok filem ni lepas dia dah keluar dekat wayang. Of course lah aku ada baca feedback yang orang share sebelum aku pergi tengok. Tapi masa aku tengok, masa aku tonton sendiri, aku tak rasa pun pacing dia slow gila. Bagi aku, pacing dia agak normal untuk sebuah filem seram. Tapi iyalah, selera orang lain-lain kan. Bab sinematografi pula, permainan kamera dia memang aku rasa target dia memang nak buat penonton rasa tak selesa. Macam ni nak cakap dia punya tight shot tu, dia punya close up dalam filem ni, dia buatkan aku rasa lemas. Ya, lemas untuk beberapa scene. Dan it's a good thing sebab dia bukan lemas yang buruk tapi lemas yang baik untuk filem ni. Aku nak detailkan lagi lah apa yang aku nampak secara visual, tapi aku takut jadi spoiler pula untuk yang belum tengok. Untuk pemilihan pelakon, aku rasa tim Polong ni memang all out lah untuk cari pelakon-pelakon yang muka seiras dengan Maria Hadi tu. Maksud aku bukan seiras dengan kisah sebenar tu, tapi iras yang buatkan watak tu nampak konsisten muka dia. Ada sesetengah filem yang watak dia waktu muda macam ni muka dia. Tapi bila watak tu berusia, dia dah jadi 360 degree beza dia. Tak sama ataupun tak ada iras sikit pun dengan watak waktu dia muda. Bab lakonan memang heads off lah untuk barisan pelakon dia. Desain hantu dia pun memang seram, memang sebiji macam yang aku bayangkan hantu Polong ni akan rupa macam mana. Dan dari filem ni juga, kalau korang fahamkan betul-betul cerita dia, akan ada part yang korang nampak dia cuba sampaikan yang semua kisah-kisah yang selama ni kita dengar ada kemungkinannya betul. Tapi, boleh jadi hanya kisah yang ditokok tambah dan dimomok-momokkan. Overall untuk aku, filem ni memang worth it lah aku rasa untuk korang tengok. Aku tak cakap it's a perfect film. Ya, aku setuju. Dia ada beberapa part yang dia boleh tambah baik, yang dia boleh kembangkan lagi. Tapi filem ni masih berbaloi. Filem ni dah ditayangkan. So, korang yang dah tengok, cuba korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan yang belum, pergi tengok dulu. Dan korang nilailah sendiri.